semua para peserta. Okay. So kita akan mulakan sesi kita sekejap lagi. Inilah. Okay. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya, izinnya dapat kita pada hari ini bersama Kak Yung untuk mesyuarat agung permulaan Koperasi Terampil Kemahiran dan Bakat Kedah Berhad. Okey, untuk makluman semua peserta yang ada di dalam talian dan juga yang ada di fizikal, kita berada sekarang di Sultanah Ing, Masjid Sultanah Al-Usta Kedah. Okey, kita memilih Masjid Sultanah ini sebab kita nak membiasakan ahli-ahli kita dengan suasana masjid jugalah, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya apa yang Kak Yung nak kongsi dengan rakan-rakan kat sini. Okey. Mesyuarat kita ini adalah berkenaan dengan penubuhan Koperasi Terampil Kemahiran dan Bakat Negeri Kedah. Okey, tolong tengok volume pakai tak ambil dah. Boleh saya tolong Umi ambil seorang duduk dah. Umi tolong ambil. Okey, sebelum Kak Yung nak mulakan perkenalan diri individu-individu kat sini, kita mulakan untuk perkenalan dengan koperasi dululah. Individu-individu nanti kita akan kenal jugalah. Kita buat step by step. Okey, so kita majlis kita bermula tadi agak lewat pukul 2.40, 2.45. Okey, minta maaf di atas kelewatan. Okey, bersama Kak Yung hari ini adalah Puan Naimah Abu Kasim, Puan Diana, Cik Fatimah Zahra, okey, Cik Sufina Amani, Cik Syakira, Cik Asila, Cik Syuhada dan Cik Yana? Humaira. Okey, dan Kak Yung sendiri bersama dengan rakan-rakan di talian. Kita ada Cik Mr. Tauhid kat talian dengan Cik Syukri dan juga Dr. Gafar. Dan Kak Yung tak nampak lagi Dr. Gafar. Jadi Dr. Gafar cakap dia nak masuk. Tak pastilah. Okey, baik . So Kak Yung sambung balik agenda utama. Kita tengok sekejap dekat agenda utama kita. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang mengadakan mesyuarat agung permulaan untuk penubuhan Koperasi Terampil Bakat dan Kemahiran. Okey, apa maksud kita terampil bakat dan kemahiran ni tuan-tuan? Anak-anak ibu yang dikasihi, para peserta online dan offline. Apa maksud Koperasi Terampil Kemahiran dan Bakat Kedah Berhad? Okey, so kita akan tengok undang-undang kecil boleh buka di dalam modul kita. Undang-undang kecil kita, alamat berdaftar kita di P22 Taman Serendip, Lorong Bayan 8, Jalan Langgar Al-Usta Kedah. Yang mana ini adalah rumah Kak Yung dan suami dan anak-anak. Seterusnya ini kawasan operasi kita. Setakat ini kita perlu masukkan negeri Kedah sahaja. Sebab ini adalah arahan daripada Suruhanjaya Koperasi sendiri supaya kita letakkan negeri yang kita daftar. Tetapi nanti bila kita dapat sambutan, negeri ini boleh menjadi satu Malaysia. Jadi jangan bimbanglah. Okey, jangan bimbang. Baik, seterusnya. Okey, kita punya koperasi adalah berwakilkan individu. Bermaksud setiap ahli kita ada hak. Ada hak bersuara, ada hak menyatakan pendapat, ada hak hadir mesyuarat secara individu. Okey, dan seterusnya fungsi kita adalah perkhidmatan. Okey, perkhidmatan tu apa? Kita tengok yang bawah tu ialah kita boleh, ini yang mahal ni. Kita boleh jadi penganjur acara, program promosi, kursus dan latihan. Dan kita boleh jadi pusat latihan kerjaya dan keusahawanan. Okey, dan seterusnya kita boleh jadi penerbitan dan percetakan. Ada siapa-siapa faham ke tak faham kat sini? Tak apa Kak Yung ceritakan dahulu. Kemudian kelayakan untuk menjadi anggota perlulah berusia 18 tahun ke atas dan berada di kawasan operasi. Untuk kemasukan kosong, kita nak duit masuk kosong, tetapi untuk bayaran bulanan kita akan kenakan RM20. Okey, kadar yuran bulanan kita adalah RM20. Maksudnya sesiapa yang berminat dengan koperasi kita, dia nak jadi ahli kita, nak geng dengan kita, nak kawan dengan kita, nak join aktiviti-aktiviti kita, dia kena menjadi ahli dengan yuran kita RM20 tadilah. Okey, dan seterusnya.
Setiap ni, okay, yang ni kena faham lebih sikit lah. 10 anggota satu kawasan, setiap 5 orang perwakilan tidak melebihi 2 orang. Maksudnya, contohlah. Contohlah Yana. Yana sekarang rumah kat mana? Contohlah, sebut rumah kat mana? Taman Serindit. Contoh Yana dekat Taman Serindit. Contoh Yana ada aktiviti lah, aktiviti memasak. Yana ni contoh ada kemahiran memasak. Okey, jadi dekat kawasan Yana tu, kalau Yana mampu membangkitkan rakan-rakan Yana dekat kawasan tu untuk sama-sama memasak dengan Yana, buat kursus, ajaklah 5 orang ke, itu Yana dah mewakili koperasi. Maksudnya Yana dah bergerak atas nama koperasi. Yang mana Yana boleh dapat duit bantuan daripada koperasi untuk buat aktiviti tu. Faham? Cuma macam mana nak buat, nak kena buat apa, yang tu kita akan bincang. Kita akan ajak Yana sampai Yana boleh buat dan menghasilkan pendapatan daripada usaha Yana tu. Tapi Yana kena ada usaha sikit lah. Macam tu. Kemudian adik kita seorang lagi, Cik Syuhada. Contoh. Okey, contoh Cik Syuhada, dia duduk dalam bidang pakaian dan fashion. Contohlah dia ada kemampuan nanti buat jahitan, dia nak buat program dekat tempat dia minimal 5 orang saja. Dia bagi tahu, okey saya nak program jahitan, saya nak ajak 5 orang kawan untuk jahit. Koperasi akan bantu dia untuk bagi duit dekat dia untuk dia buat kelas pengajian jahitan tu. Boleh Cik Puan Rekma faham? Faham. Adik Supina Comel faham tak? Adik Supina Comel kecil lagi, tak sekolah, tak habis lagi, kena sekolah dulu. Anak adik Syakira ngaji pandai-pandai, nanti nak mengajak orang, minta duit kat koperasi. InsyaAllah. Puan Cik Puan Sila Aulia tak kahwin lagi, tak habis dia mengaji. Betul dulu, ngaji dulu. Okey, baik. So, apa lagi? Kita Puan Cik Yana okey lah. Puan Yana dah lah. Usah Puan Yana. Dulu kecil-kecil je ada kawan dengan Kak Yong dulu. Okey. So kita punya mesyuarat adalah sekali dalam tempoh 6 bulan. Yang ini mesyuarat wajib lah. Okey, mesyuarat wajib. Okey, tetapi kita punya plan mingguan. Kita punya plan mingguan, kita akan masuk ke komuniti secara mingguan. Jadi kita akan merangsang ahli-ahli di komuniti, kita akan menyantuni, kita akan bertanya program-program yang dia orang nak buat. Kita akan bagi tahu cara, kita bagi tahu apa kaedah. Mereka buat, mereka akan dapat duit daripada kita. Macam tu. Okey, so Kak Yung nak bagi gambaran sikit kita punya borang ahli. Okey, borang ahli ni nanti kalau rasa macam tak formal lagi, sekadar ringkas sahaja. Okey, Kak Yung hurai sikit lah nak. Okey, boleh tengok dekat bahagian borang. Okey, borang daftar ahli koperasi penampil kamera dan bakat. Okey, maklumat diri pemohon kena isi maklumat, alamat penuh, nombor telefon, email. Okey, bidang bakat dan kemahiran. Contohlah dalam online kita sahabat kita Cik Tohir. Cik Tohir ada dalam ni, mana dia? Ada tak nama dia? Okey, Cik Tohir, dia ada ladang buah pisang kita kata. Ladang pisang dia ni, kalau tiap hari dia pi apa? Tiap hari dia pi kebun pisang. Okay nak. Tiap hari Cik Tohir dia pi kebun pisang pukul berapa? Pukul 7.30 sampai pukul 10.30 lah kita kata Cik Tohir. Contohlah Contoh Cik Tohir ada dalam meeting online kita, dia pi kebun pisang dia pukul 7.30 sampai 10.30. Jadi dia nak berkebun pisang dia ni, dia tunggu hasil pisang dia tu masak, boleh pergi jual, baru dia dapat hasil kan. Tetapi kalau dia join koperasi kita, kita nak bagi duit dekat dia segera untuk usaha dia buat latihan menanam pisang kepada komuniti dia. Faham tak? Maksudnya contoh, Cik Tohir, dia ada 5 orang rakan, minimum kita nak 5 orang. Bawa pergi dekat kebun tu, kita akan bagilah ni semua skrip semua, jangan risau kita bagi. Cara kaedah semua kita akan suruh buat saja. Cuma atas usaha Cik Tohir sahaja. Kalau Cik Tohir nak duit sumbangan daripada koperasi, atas usaha Cik Tohir buat kelas menanam pisang tu, Cik Tohir kena ikut sahaja formula ataupun borang yang kita bagi. Okey, kita akan bagi borang, akan ada tulisan
pisang kat situ. Projek apa? Projek tanaman pisang. Kemudian kita akan bagi isi acara dia apa? Caranya adalah memperkenalkan anak benih pokok pisang. Contoh. Kepada 5 orang tadi tu lah. Okey, atau apa lagi? Cara mengambil pisang dengan betul. Tulis kat situ. Jadi, 5 orang yang hadir bersama Cik Tohir pengajar dan 5 orang tadi adalah peserta. Itu kalau 5 orang lah. Kalau Cik Tohir mampu lebih lagi cari peserta, terpulang kat Cik Tohir. Itu secara peribadi, Cik Tohir boleh kutip duit sebenarnya. Daripada ahli-ahli tadi. Daripada peserta-peserta tadi. Contohlah, Cik Tohir buat iklan, buat marketing. Yang tu pun kita boleh bantu. Cik Tohir buat untuk marketing di kawasan Cik Tohir tu 10 orang peserta dicari bagi kelas pengalaman kebun pisang. Okey? So bila dapat peserta tu Cik Tohir boleh letak harga tau. Boleh letak harga contoh 20 ke 30. Di samping Cik Tohir dapat duit daripada peserta tadi, kita koperasi kita akan bayar RM50 untuk satu peserta Cik Tohir. Nampak tak kat situ? Okey, ni kat yang pertama dengar dah apa yang kita cuba rancangkan. Kemudian macam tu juga dengan tuan Gafar tu tau. Kita ada Dr. Gafar lelaki, nama glamour Dr. Gafar kita ialah Abu Amira. Abu Amira ni dia punya nama pena penulisan dia. Dia ada manuskrip. Kak Yor dah tengok manuskrip dia sebenarnya ada banyak tapi dia tak terbitkan lagi manuskrip dia. Tak terbitkan lagi lah sebab apa? Nak terbit pun kena ada penyumbang, kena ada pelabur. Jadi banyak. So, dengan koperasi, contoh. Tuan Gafar kita ni, dia dekat Johor. Tapi berdaftar kena guna alamat kedai pula kan. Sebab kita belum dapat lagi lesen untuk satu Malaysia. Macam tu juga Tuan Gafar. Tuan Gafar atas usaha Tuan Gafar dapat menghasilkan 5 orang sahaja rakan terdekat untuk bagi kursus dekat dia. Kursus penulisan ke, kursus penerbitan ke, tak kisah. Janji ada usaha, ada bukti dokumentasi, ada sedikit video. Ini kita akan ajak juga. Video untuk intro, video untuk pertengahan, video untuk penutup. Video 1 minit je. 1 minit je, jangan pening, jangan rasa susah. No. Kita akan ajak, kita akan bagi kita akan suruh buat macam mana. So bila dapat maklumat balik kat kita, video dapat balik, dokumentasi yang kita nak dapat balik, koperasi akan bagi duit kepada Dr. Gafar pula. Sebab akad usaha dia buat kelas. Nampak tak? Okay. So apa lagi Kak Yor nak cerita? Sekejap ya. Okay. Okay, ni ada contoh borang insentif. Cuba tengok tu dekat borang insentif buka surat belakang tu. Okey, borang insentif terampil. Apa maksudnya borang insentif terampil ni? Ini sekadar borang ringkas lah. Borang yang sebenar nanti untuk tuntutan dana kita, untuk tuntutan kepada ahli-ahli kita yang berjaya buat kelas, kita akan bagi borang yang lebih lengkap lah. Okey, kalau untuk borang yang ni kita ada nama, isi nama. Contoh tajuk latihan, acara apa yang nak buat. Contoh Cik Syukri, seorang lagi lupa nak sebut. Cik Syukri pun ada dekat online. Kak Ibu boleh tengok tak peserta kita kat online ada ke? Okey, contoh Cik Syukri. Ini pun seorang lagi yang Kak Yor kagum. Dia punya usaha dia punya ikhtiar dia. Dia buat kerja bahagian apa ni, construction lah lebih kurang. Kan? Jadi macam tu juga. Okey, macam tu juga. Kita akan bantu dia. Mana dia ni? Wanting kerja. Kita join dah. Okey, mute dah sikit. Okey, jadi macam tu juga Cik Syukri dah dekat dah. Bergemuk. Oh, okey tak apa. Pulang. Nampak lah Cik Syukri dah dengan Cik Tohir. Okey, so untuk Cik Syukri pula. Pun sama situasi Cik Syukri tu. Okey, kita akan ajak, kita akan beritahu cara macam mana untuk buat video, untuk buat sedikit retas kerja. Okey, dengan video dengan retas kerja tu lah. Hantar balik main kat kita akan ajak cara buat dan hantar balik kat kita. Kita akan bagi duit. Untuk permulaan sahajalah kita bagi rendah pula sebab kita pun masih dalam proses mencari ahli-ahli kita yang berketerampilan, yang betul buat kerja, yang betul berusaha atas diri dia sendiri. Penat lelah dia kan, nak tunggu pisang masak tak tahu lagi bila lah nak masak.
nak tunggu apa nama projek Cik Syukri dia nak buat kedai baru kan, dia nak buat bengkel baru dia kan, tak tahu bila nak siap, nak kena ada 30-40 ribu. Jadi yang hari-hari ni kita nak makan, hari-hari kita nak buat minyak. Jadi atas inisiatif koperasi kita nak bagi ruang dan peluang untuk permulaan ni dapat diringkas dulu. Okey, contoh sekarang ni minimum kena ada 5 orang. So bila ada proses yang lengkap, kita akan buat kelulusan untuk dapatkan bayaran. Okey, RM50 seorang peserta. Maksudnya hari tu contoh macam Cik Tohir tadi dia buat kebun pisang biasa dari pukul 7.30 sampai 10.30. Okey, kemudian borang dia siap semua dia isi dah. Dengan video marketing dia pun buat siap isi, dia hantar mai kat koperasi, koperasi akan bayar kat dia RM50 seorang. Maknanya kerja yang dia buat 50 kali 5, RM250 sehari tu lah. Daripada pukul 8.30 sampai 10.30 tu, kita bayar kat dia RM250. Macam tu cara kita nak bantu ahli-ahli kita yang berketerampilan, berusaha, berminat lidah ni. Okey, habis dah dekat file, tak ada apa dah. Okey, so apa lagi? Ada persoalan tak? Ya Allah, sila. Allah, nanti sila masuk. Duduk tengah pupang tadi. Selamat datang, Syekh Abdullah. Duduk lah depan anak. Nak beli. Cik, boleh. Macam mana depan? Dia pun beli sandal dekat bos. Sila macam mana depan. Kak Rozi, silakan. Itu. Abang buat kebat. Kosong kira dia buat teknik lah. Kak Rozi, Kak Tika. Duduk. Okey, alhamdulillah kita didatangi. Boleh ni soal kita buat video sikit, kita buat rakaman sikit ni semua untuk orang kata presentation kita lah untuk koperasi. Okey. Jadi Kak Yu alhamdulillah disebabkan kita ada tetamu baru, Kak Yu yang memang suka lah bercakap 40 hari 40 malam pun dia memang minat lah Kak Tika lah. Okey, so Kak Yu perkenalkan sikit Kak Tika dengan dekat Pak Syed ni Kak Yu duduk panggil Pak Syed. Jadi minta maaf lah kalau macam tak berhubung kata standard sikit kan. Tak apalah. Okey, Kak Yu perkenalkan Puan Naimah kat sini ada Ipang. Ni Kak Rozi, tokek kedai makan. Kak Tika, tokek kedai makan. Dan Pak Syed, kedai pos laju. Usahawan yang memang dah lama, aktif berpersatuan. Dan dengan cerita Pak Syed kita alhamdulillah tahun ni jadi pengurusi untuk masjid apa tadi? Dewan India Muslim Kedah. Alhamdulillah, terima kasih. Sudi hadir, orang besar-besar sudi hadir dengan kita sangat berbangga lah. Okey, jadi dekat tangan apa ni Pak Syed dengan Kak Tika. Okey, saya ulang sikit lah. Okey, sebagai bahan untuk kita bersama petang ni. Pertama sekali kita buat meeting ni adalah untuk pengesahan pewujudan koperasi kita. Iaitu kita namakan koperasi kita Koperasi Terampil Kemahiran dan Bakat Kedah Berhad. Yang mana kita nak ahli-ahli kita, orang-orang yang tak ada siapa pandang. Usaha kecil-kecilan. Mengait ke, menjahit ke, buat kuih ke. Yang orang tak pandang ni, kerajaan tak ada nak pandang semua. Kerajaan pun dia nak bagi saluran, nak kena syarat ada sijil. Contohlah, nak kena syarat ada apa-apa. Jadi orang-orang berniaga yang katalah SPM pun tak ada. Katalah dia buat burger apa tu tak ada sijil-sijil kelayakan, nak tuntut macam mana? Jadi kita koperasi yang nak menyantuni macam tu, orang-orang yang macam tu. Dengan memberi ilmu dan pendidikan yang betul, cara mereka untuk present dekat kita banyak duit kat mereka. Dalam masa yang sama, kita bermasyarakat dengan mereka. So, apa kita buat? Okey, untuk sekarang, alamat berdaftar kita macam Kak Yung sebut tadi. Alamat berdaftar kita masih di rumah Kak Yung sebab Kak Yung seorang saja ni sekarang ni. Serta dia ni, rakan-rakan sahabat Kak Yung yang mana online, yang mana dalam video recording, yang mana awak dapat video recording ni. Cerita dia sekarang Kak Yung seorang yang duk popek-popek ni. Kak Yung perlukan orang lain lagi. Kak Yung mustahil nak buat benda ni seorang-seorang. Semalam Kak Yung dengan Puan Naimah pergi jumpa dengan Cik Malik. Kak Yung Cik Malik pun nanti dengar video ni balik. Cik Malik tu pun kata, besar ni dia kata. Siapa di belakang awak Ayu ni? Dia pun terkejut. Siapa belakang awak? Saya tak ada belakang, tak ada depan. Saya seorang.
Okey kan? Jadi sekarang ni permulaan untuk kita meramaikan lah. Permulaan sekarang ni adalah untuk meramaikan ahli kita yang faham keperluan koperasi kita nak membantu diri sendiri dan membantu orang yang nak juga dibantu oleh kita. Okey, nah. So, untuk permulaan kita memang kena daftar atas nama negeri Kedah sahaja. Selepas ni kalau kita berjaya buktikan kemampuan kita, kita layak dapat kawasan operasi Malaysia, Pak Syed. Nah. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua sahabat, okey, Kak Yung dengan Pak Syed ni kami pernah ada urusan untuk mengambil alih sekolah wakaf di bawah MAIK. Tapi untuk proposal kedua, MAIK nak tengok keuangan. Nak bagi bangunan sekolah yang dah wujud, mana ada duit? Kan? Jadi inilah langkah yang kedua yang mungkin akan jadi asbab kita ada duit koperasi kita, kita boleh ambil bangunan MAIK yang wakaf. Bangunan dah ada berapa tingkat? 5 tingkat. Kantin dah ada. Surau masjid dah ada. Cuma tak ada orang nak in charge. Tak ada orang nak in charge sebab duit. Jadi so Pak Syekh ada kat sini hari ni, alhamdulillah. Kalau jadi kita akan teruskan juga dengan usaha nak buat pusat latihan kita, sekolah kita di bawah bangunan MAIK. InsyaAllah nah. Yang tu plan kemudian. Plan yang sekarang nah. Okey, so dekat sini fungsi kita adalah perkhidmatan. Apa maksud? Kita adalah lesen kepada penganjur acara, program promosi, kursus dan latihan. Okey, pusat latihan kerjaya dan keusahawanan. Nampak ni? Kita ada tajuk besar ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan faham lah. Kak Yung tak payah cerita pun sebenarnya tuan-tuan tak faham. Pusat latihan kerjaya dan keusahawanan dan lesen besar juga penerbitan dan percetakan. Kan, manalah tahu rakan-rakan kita ahli-ahli koperasi kita ni duduk di bidang-bidang mana, dapat job untuk buat penerbitan percetakan. Semua ni boleh basuh duit kepada koperasi kita. Macam tu. So, terbuka kepada 800 ke atas. Okey, fee masuk untuk permulaan. Okey, Suruhanjaya Koperasi dia pesan jangan ambil tinggi-tinggi puan, dia kata. Nanti orang nak masuk, orang tak jadi masuk, dia pun kata. Jadi kita ikut arahan Suruhanjaya Koperasi, dia pun tentukan murah saja. Kita ambil murah-murah saja untuk permulaan, untuk kita tunjuk semangat kita, tunjuk komitmen kita, kita ambil RM20 sebulan. Okey, nah? Kemudian, kita punya perwakilan ni contoh macam Kak yang sebut tadi. Katalah dekat kawasan Pak Syekh ada 5 orang, dah boleh guna nama koperasi. Macam itulah lebih kurang dia nah. Kemudian anggota lembaga kita dalam kalangan kita 10 orang. Kita akan lantik lah. Yang ni semua tak lantik lagi ni nah. Sekarang ni semua proses sementara saja. Kak Yung sebagai setiausaha. Sekali lagi Kak Yung tunjuk yang tu. Okey, nanti sekali dalam tempoh 6 bulan ni kita akan ada mesyuarat wajib lah. Okey, kemudian audit kita nanti kita kena cari 5 orang dalam koperasi kita yang kena audit duit masuk, duit keluar cek. Kalau koperasi ni cek bukan ringgit-ringgit lah. Berjuta boleh jadi, beratus ribu boleh jadi. Jadi atas kita lah waktu tu kita nak buat secara amanah atau tak amanah, yang tu atas tanggungjawab kita lah. Okey, dan kita akan punya tahun keuangan kita Julai berakhir Jun. Okey, baik. So sikit je borang ahli kita pun kita buat ringkas dululah. Untuk permulaan ni ahli kita nak nama, nak alamat, telefon, email. Kemudian bidang dan bakat dia apa kita tulis kat sini. Tukang masak, contoh. Apa nyanyi, contoh. Tukang jahit, contoh. Okey, apa lagi? Segala macam tukang lah. Silakan tulis kat sini saja. Nah, kemudian kita minta alamat waris, ada apa-apa kita boleh call ni apa. Kemudian kita masuk tadi, kita dekat sini tuan-tuan. Okey, ni saya baca sikit ni ya. Kita akan bersetuju untuk didaftarkan dalam sistem MySpike. Sistem MySpike ini sistem kerajaan, okey, yang diuruskan oleh kerajaan untuk menghimpunkan semua tenaga-tenaga kemahiran. Yang ni dia tak gaduh pakai sijil. Kita isytihar saja. Kita isytihar saja kita di bahagian bidang apa. Ni sistem kerajaan lah, kita kena manfaatkan ni sistem ni. Sesuai dengan kita, kooperasi kemahiran. Sistem ni dia dah buat, jadi kita guna pakai sistem ni. Okey nah, kemudian saya bersetuju, saya rela diberi bimbingan untuk janaan ekonomi koperasi melalui kemahiran dan bakat saya. Dan akan berusaha melaksanakan tugasan
dengan bantuan tunjuk ajar koperasi demi kepentingan ekonomi diri saya dan koperasi. Saya memberikan amanah dan kepercayaan kepada ahli lembaga koperasi dalam segala urusan rencana menjana ekonomi ahli dan koperasi untuk mencapai agenda kemajuan ekonomi ahli dan koperasi. Saya akan berusaha semampu diri untuk sama-sama memajukan diri sendiri dan koperasi. Okey. Yang belakang ni, ni nama dia tajuk Borang Insentif Terampil. Okey, disebabkan koperasi kita ni, kita nak merangsang ahli-ahli kita untuk bekerja dapat duit daripada kita. Cara dia macam mana? Okey, cara dia minta kat kita borang ni, Cik Ayu ni, saya nak buat kelas. Saya nak minta insentif. Boleh? Nak buat kelas tajuk apa ni? Contoh, Cik Mat nak buat kelas tajuk apa? Saya duk belah lembu. Oh, belah lembu. Okey, kita buat kelas kalau belah lembu, kita buat kelas penyembelihan lembu ke? Ataupun nak buat belah kelas apa cara penjagaan lembu ke? Dia kata, sembelih payah bukan raya haji. Raya haji tak apalah, saya buat kelas sembelih. Kalau ni saya nak buat penjagaan lembu. Okey, kelas penjagaan lembu. Okey, pilih nama. Ringkasan projek apa? Okey, peserta diberi taklimat tentang cara memberi makan lembu. Itu satu. Yang kedua, peserta diberi tunjuk ajar cara penjagaan kesihatan lembu. Itu dua. Contoh. Kemudian kita akan minta dokumentasi. Yang ini koperasi akan belajar macam mana nak buat dokumen. Dia akan belajar. Bukan dia jadi peniaga lembu saja. Dia kena belajar sikit buat dokumentasi. Kita bawa laptop kat dia. Kita bagi kat dia. Tunjuk cara. Kita type kat dia pun dia type sendiri kan tak kisah. Janji dia ada dokumentasi dia. Kemudian kita buat video. Bila dia buat kelas, takkan dia nak mengajar lembu. Dia nak mengajar orang lah. Jadi, orang yang hadir dekat kelas dia tu katalah 5 orang. Kita ambil video sikit lah. Video hadir pagi, contohlah pagi kan. Kita buat video sikit ambil pagi. Video tengah hari sikit. Ataupun video tengah makan. Habis kerja, habis belajar. Ambil video makan sikit. Buat video seminit je. Koperasi bukan nak suruh buat video masuk orang bawakan tak. Kita nak bukti ahli kita buat kerja saja. Okey. So, bila dapat lengkap, dokumentasi lengkap, video lengkap, kita akan bagi kat dia 5 orang. Peserta dia kena ada wajib 5 orang. Kalau dia ada 10 tu pulang lah. Okey, peserta dia ni kalau ikutkan, dia boleh ambil duit yuran. Kita nak ajar orang, kita nak khusus, kita nak buang masa kita untuk orang, bagi ilmu dekat orang, kita boleh ambil duit dekat dia. Kalau kita mau ambil duit asing, kita minta kat dia, aku nak ajar hang cara jaga lembu ni, hang bayar kat aku RM20. Hang mau dah? Aku masak dah bihun goreng kat hang sikit. Mau, saya tak ada kerja kan Pakcik Mat ni. Mai aku ajar hang. Jadi budak yang daftar dengan Cik Mat tu nak jaga lembu, dia bayar RM20 kat Cik Mat. Katalah Cik Mat berjaya cari 10 orang ajak lembu. 20 kali 10 orang jadi 100 Cik Mat dapat duit daripada mereka. Mai dekat koperasi isi borang ni, kita bagi kat dia RM50 satu kepala. Maksudnya Cik Mat punya kerja mengajak orang jaga lembu tadi, dia dapatlah RM50 kali dah RM10, 10 kepala RM500. Tapi untuk permulaan, koperasi kita baru nak tutup. Yuran kita pun RM20. Jadi kita letak minimum dan maksimum kita letak 5 orang sahaja. Maksudnya, kelas Cik Mat tadi yang dia buat kelas tadi kat budak-budak kampung dia, dapatlah total semua daripada koperasi. Tapi dia tak payah sertalah ke budak-budak tu. Ni aku mai ajar hang ni dapat duit hang mai. Tak payahlah serta kat budak-budak tu kan. Kalau dia nak serta pun terpulang dia lah tu. Cuma kita nak agak, kita bagi peluang. Kalau dia nak belajar sikit lagi, nak jadi tenaga pengajar, dia dapatlah daripada kita RM200.5. Kalau dia rajin nak buat tiap-tiap hari, tak dapat RM200.5, buat tiap-tiap hari. Sebab kita kena faham, kita sedang memberikan ahli-ahli kita keterampilan. Keterampilan ni apa? Keterampilan ni, kita reti apa yang kita buat. Kita mahir apa yang kita buat. Nak bukti reti, nak bukti mahir tu apa? Kena ajak orang. Contoh. Okey? So, dekat sini sebenarnya, kita sedang ajak diri kita, kita sedang ajak komuniti kita untuk mengagungkan ilmu.
Tak ingat sikit. Okey, sekejap. Dia cakap dia tak berhenti. Okey, setakat sekarang Pak Cik nampak yang Pak Cik nampak saya cerita tu. Boleh lalu-lalu kat Pak Cik ikut sembang sikit. Boleh. Terampil tu maksud aktiviti minat dia apa dia terampil. Keterampilan adalah berpengetahuan. Terampil berpengetahuan. Daripada segi maksud lebih dalam, cuma berurai dah terampil. Tapi faham kan? Jadi kalau sebut keterampilan jadi macam siapa yang keterampilan dia ada punya Bakat dia. Ataupun kita asuh dia. Asuh dia terampilan. Terampil je Terampil. kita tengok dia. Okey, kita boleh design dia. boleh tengok dia tapi baca dia lah. Kita boleh baca dia. Kita tengok dia, kita tahu dia mahir. Siti Nurhaliza. Kita tengok dia. Kita tahu dia mahir lah. Mahir Terampil. keterampilan dia. Keterampilan dia tu kita boleh baca lah dia tu mahir dalam bidang apa. Bidang dia. Bidang dia lah. Yes. Itu terampil. Okey, terampil juga perlu dipertontonkan. Siti Nurhaliza, kalau dia menyanyi, kalau boleh ingatkan seorang, siapa tak kenal dia terampil tak? Tak perform. Jadi, anak-anak yang kita nak santuni ni, apa Kak Rika, contoh kalau ada sindrom Down, berapa banyak aktiviti ada dengan budak-budak sindrom Down? Kat Malaysia ni pernah kita tengok. Sedangkan, saya pernah duduk dalam program kat ada anak sindrom Down, cuci rumah balik mengalang. Tu dia terampil lah tu. Walaupun dia sindrom Down. Kalau kita boleh sampai tahap menyantuni keterampilan sindrom Down, besar tak selamat kita? Faham tak kalau dia agak apa yang maksud tu? Kalau dia tu faham sikit sajalah. Tak keseluruhan kita permulaan. Yes. So, kita ibarat pemberi semangat kepada insan-insan yang orang tak peduli kemahiran ni pun. Dia macam cakap anak sindrom Down tadi. Macam dia punya tu, macam dia punya kemahiran tu tersembunyi. Yes. Yang kita tak explore dia tu. Ya. Contoh anak autism. Lo di Malaysia barulah nak faham ada wujud autism, wujud spektrum-spektrum yang berbeza. Sedangkan kat luar negeri ni, orang dah tak pandang sinis dah. Orang tahu autism tu dia ada keistimewaan dia tersendiri. Ya. Jadi budak-budak ni pun, kalau mereka jumpa koperasi kita, mak ayah mereka ni memang mak ayah yang memang support anak gila-gila. Tapi mereka terasing daripada masyarakat. Sebab stigma. Jadi kalau mereka kenal koperasi kita, mereka jadi ahli dulu lah. Apa-apa kena jadi ahli dulu lah. Itulah. Okay, so kita kena faham. Bila kita jadi koperasi, dana yang pertama daripada mana? Of course, dana yang pertama adalah pesertaan ahli. Tapi untuk permulaan, ahli kita kan 20 minit saja. Okay. Batuk nak yang sikit. Bismillah. Okay. Untuk permulaan lah kita ambil 20 ni. Sekadar promosi saja macam kita. Promosi saja. Dan kita buat event dalam komuniti kita lah. Mungkin kat kedai Kak Tika dulu. Saya pergi kat kedai Kak Tika. Saya ambil gambar si Kak Tika pakai apron. Saya akan bagikan Kak Tika. Kak Tika, koperasi perlu sedikit video pekerjaan Kak Tika. Saya akan bagi skrip. Assalamualaikum rakan koperasi. Saya ahli koperasi. Nombor sekian. Hari ini saya akan buat satu tutorial masak daging masak merah. Ambil sikit sesaat 2 saat introduction. Sehari duk tengah pegang
cakap tu. Ambil sikit video. Dah siap masak. Okey, dah siap dah kita punya lagi merah, apa semua. Siap. Compilation video, satu video. Documentation macam tadi saya kata, bawa laptop pergi buka sikit. Submit my jadi documentation untuk koperasi. Kok keluar duit. Tadi tinggal ada peserta, bukan kat tiga dengan saya je, tak boleh lah. Peserta ajak, ada 3 orang sebelah-sebelah. Sekejap lagi dia pun tanya, awak kat tiga buat macam ni, kat siapa punya dia? Orang mesti tanya. Tak, kat tiga ni masuk koperasi. Cakap macam tu je. Orang koperasi apa? Daripada kat tiga takkan 30 orang depan ni. Ahli kat tiga tu pula mungkin ada yang terasa nak buat juga, tapi tempat dia, ajak dia buat pula. Sampai koperasi kita ni pandai buat sendiri sistem ni. Saya kerja kat tiga, saya takkan berhenti masa kerjaan saya. Saya dah dapat gaji sedap-sedap, saya potong loan rumah, potong loan ni. Takkan saya nak berhenti kerja. Saya tak berhenti kerja. Kan contoh? Tapi saya ada anak ramai. Anak saya semakin besar. Saya nak pendapatan kedua, ketiga, keempat. Koperasi ni lah. So untuk announce, ada saya mentionkan juga, cuma nanti kita boleh meeting seterusnya. Untuk announce yang info sekarang, 3 orang setiausaha saya ni jawatan sementara lah, sebab kita tak ada lagi jawatan tetap. Okey, kita nak mesyuarat agung pun tengoklah 20 orang je yang ada. Ini permulaan saja. So untuk jawatan sementara, pengerusi of course saya nanti suami saya lah. Cik Zawid Bina Karya, untuk makluman sahabat-sahabat Kayong pun, Cik Zawid Zakaria ni pun dia di bidang kemahiran dia elektrikal, buat rumah, pun kemahiran juga lah. Setiausaha saya Sri Ayuni Abdullah. Seterusnya bendahari pertama Puan Naimah Abu Kasim, dan yang ketiga adalah Puan Putri Katijah. Cuma untuk announce 3 orang saja. Tuan pengerusi dia tak ambil lah. Pengerusi yang ambil allowance yang kita nak cadang 500 sebulan, Puan Naimah, Ayuni dengan Puteri. 3 orang ni main power koperasi. Hidup mati awal koperasi ni 3 orang kepala ni lah. Sebab 3 orang kepala ni yang bagi cukup banyak lah. Tapi untuk makluman, ahli-ahli dalam talian dan juga live, yuran allowance untuk setiausaha bendahari 1, bendahari 2 ni pun, kalau ahli tak cukup, maka yuran tertangguh. Maksud yuran tertangguh, contoh, sekarang mesyuarat bulan 2. Masuk bulan 3, keahlian kita masih belum lepas pun bayar yuran, bayar allowance 3 orang tadi, maka tak ada allowance dibayar. Masuk bulan 4, Puteri Naimah Ayuni, buat kerja sat buat kerja rajin sat malam. Jadi ahli kita tak berkembang. Bulan 3 pun tak ada allowance lagi. Masuk bulan 4, bulan 5, bulan 6, barulah tiba-tiba kita dah ada sikit semangat, sikit banyak. Bulan 6, tengok ahli kita 50 kan, kali RM20. Kira lepas lah orang kata untuk banyak allowance, yes, waktu tu dapat allowance. Kami pula bila dah dapat allowance tu, takkan tak sekolah nak buat kerja lagi lah. So dekat situ dah kita gandakan ahli-ahli kita dan maklumat koperasi kita. Dan lagi satu jangan lupa, kita ada gerak kerajaan. Kita ada macam-macam bantuan daripada kerajaan. Kalau betul kita buat aktiviti masyarakat, kerajaan ni duk tunggu siapa yang buat kerja, memang dia bagi. Yang ni pun saya tahu, saya duduk di bidang kerajaan, lubang-lubang tu banyak. Cuma saya tak boleh buat kerja seorang macam saya cakap tadi lah. Jadi seorang hari ni saya bercakap, saya sampaikan hari ni ada dalam berapa puluh orang kat sini. Saya akan hantar pula dekat video nanti ni, recording ni semua dalam grup saya tu lebih kurang 50 orang. Cikgu Latifah yang diperoleh, dia tak masuk lagi meeting pun. Tapi dah bagi sokongan, dia cakap, baguslah RM20, saya setuju. Tu Cikgu Latifah. Mungkin dia sasaran kedua kita akan terus pergi ke sana untuk kita briefing dia, kita bantu kat dia dulu kat sana. Bila dia berkembang, dia dipilih, kerja kita senang lah. Pilih dah ada orang. Contoh, yang dekat Sungai Petani pun dia menunggu saya punya
lawatan pada tempat dia, Cik Syukri tu pun daripada tahun 2024. Bila Puan nak main kat tempat saya, Cik Syukri tu. Tak kenal dalam fizikal, kenal online saja. Okey, Cik Syukri pun duk tunggu saya Puan lamanya bila dah siap operasi Puan ni. Cik Syukri tu tak kenal tu, dia kenal melalui telefon saja. Cik Latifah tu pun kenal melalui telefon saja, dia daripada grup arwah abah saya. Grup arwah abah saya tu yang 50 orang tu. Abah saya ni kan orang kata aktif lah, multi-level. Sama-sama multi-level tu kan. Geng-geng dia lah tu. Selain tu Cik Tohir ni ada dalam online kita juga. Cik Tohir pun dia bersemangat wajar daripada program Misi Rakyat. Saya dan dia kenal dalam Misi Rakyat. Seorang yang muda yang memang bersemangat lah. Ada kebun pisang, buat kebun pisang sikit. Pun kita serta kat dia, dia boleh bergerak sendiri. Aktif lah koperasi kita. Perkara penting adalah aktif koperasi saja. Aktif koperasi adalah aktif ahli-ahli kita. Okey. Untuk itu apa lagi dah? Ada penambahan ke, pertanyaan ke, perbincangan ke? Yana okey Yana? Okey. Yana faham tak sikit? Boleh nak? Kakak dah Yana memang kerja ke? Sudah kerja? Tak kerja lagi. Minat tak masak-masak tu? Minat masak-masak ke minat apa? Minat. Okey, yang penting kat Yana, koperasi ni, kami ni, Kak Yung, Naimah, tengok macam Pak Syen, macam Kak Tika. Kita ni dah ada rasa nikmat hidup. Nikmat hidup apa? Nikmat hidup ada duit, ada gaji. Nikmat hidup ada perniagaan. Jadi kita nak berfikir. Kita nak semua orang rasa nikmat tu. Tapi nikmat tu kena ada ilmu, pengetahuan. Kalau tidak, nikmat tu dia tak kekal. Nikmat ada gaji, dia tak kekal. Nikmat ada perniagaan, dia tak kekal. Jadi nak mengekalkan benda-benda tu, setiap hari kena ada ilmu baru, setiap hari kena ada aktiviti baru, baru kita semakin. Kalau kita duduk di tahap yang sama, kita tak akan berkembang, you know. Kan? Jadi siapa nak tolong hakak kat kita, nak tolong ceramah kat kita, kena cari orang yang boleh tolong kita. Kita yang atas kita nak cari. Orang nak main kat kita, mungkin sekali orang main, 2 kali orang main. Tapi lama-lama orang duk jalan, kita lah kena pergi cari orang. Nampak tak Yana? Sebab Yana kat sini paling muda. Jadi kat Yang nak habang kat Yana kena usaha diri sendiri tu lebih berbanding orang tolong. Macam tu. Betul tak Kak Tika? Kak Tika alamak. Okey, ada apa ni? Apa tadi? Alhamdulillah. 3.30. Oh, tahu lagi nak mesti 4.30. Tak ada apa nak cakap ni. Dia boleh WhatsApp awal ni. Okey, apa bisik Pak Syen yang boleh bagi idea ke untuk perbincangan pertama ni? Ya. Satu. Pertama sekarang ni. Ya. Ya. Hello. Ya. Ya. Kita update lah. Macam saya update dalam Puan. InsyaAllah. Saya pun tak sangka Pak Syen nak main. Sebab Pak Syen tak respon kan. Alhamdulillah. Ni Puteri kata on the way kau. Dia kata dia jumpa Cik Khalid. Katanya nak main tak tahu. Puteri tak ada. Sudah. Dia kata nak main dia buat lah. Kalau dari segi ahli tu, kalau kita ada cukup, jadi kalau untuk laksanakan apa pun memang kita ada sebulan daripada kerajaan macam-macam tuan lah. Ya. Kan macam-macam lah gerak madani gerak. Tambahlah kita operasi lah. Kalau kita ada rancangan yang lebih rapi. Ya. Angkasa puas operasi kau tau. Angkasa. Kan? Angkasa tu puas pada koperasi-koperasinya. Operasi lah kan. Jadi di mana itu tu ruang cukup besar di mana. Kan? InsyaAllah ya Allah. InsyaAllah. Untuk manfaat kan. Betul.
Poly tak nak pakai awal. Pakai awal. Okay, you mau nak sembang ke? Nak bagi tak nak apa. Pindah. Okay. Oh, boleh. Kira kanan dah video kan. Hak ni recording. Okey, baik. Alhamdulillah. Sekarang masa pukul 3.30 petang. Okey, konon-kononnya nak meeting sampai 4.30 lah, sampai pukul 6 lah. Dah tak ada apa dah nak sembang sangat. Okey, so Alhamdulillah terima kasih sekali lagi kepada Syekh Abdullah bin Sikandar. Kemudian Kak Tika binti apa? Lupa nama Kak Tika. Atikah binti Ismail. Okey, Kak Atikah binti Ismail. Seterusnya Puan Naimah binti Abu Kasim. Terima kasih. Puan Yana. Yana binti apa? Pak Long Hamid kan? Puan Yana binti Hamid. Okey, dan di belakang sana tolong babai sikit Asilah Aulia, Syuhada, Humaira, Sufina mana tak nampak? Oh, sembunyi pula. Okey, so matlamat Kayung pertama sekali nak memahamkan diri, nak memandaikan diri dan seterusnya nak bagi anak-anak ni yang kecil-kecil ni belajar. Kak Yung daripada umur Kak Yung 8 tahun, arwah mama Kak Yung bawa Kak Yung pergi duduk di tapak parking tu. Pengalaman ni nanti kita cerita banyak lah sebab pengalaman masing-masing kita akan jadi rakan yang lebih akrab untuk kita kongsi pengalaman hidup kita. Daripada pengalaman tu lah kita sekarang ini berada. So dekat situlah kita nak fahamkan kejadian kita hari ini bersebab sistem sokongan yang kita dapat waktu kita kecil-kecil dulu. Yang kita dapat waktu kita dibesarkan. Okey? Kak Yung berpengalaman arwah mama bawa pergi tempat parking kereta tu, jual tiket parking kereta tu RM1. RM1. Dah duduk atas jalan dah umur 8 tahun. Umur 12, 13, 14 tu dah bawa kereta dah. Jadi pengalaman Kak Yung tu menjadikan Kak Yung lah. Satu, pertama tak malu. Yang kedua, cakap tu. Idea cakap ni dia takkan berhenti. Tak tahulah tu yang kata kemahiran dan bakat masing-masing tak sama. Nah, ada orang tak boleh bercakap. Jangan rasa tak boleh bercakap tu tak mahir. Bukan. Sebab awak ada kemahiran lain. Sebab tu awak tak boleh bercakap. Sebab awak ada kemahiran lain. Kak Yung kalau pergi buat kerja, nak masak, pecah rumah. Tu nampak. Bercakap boleh. Penuh ayat. Tapi bila buat kerja rumah, selalu pecah. Hak ni terbalik. Dia jadi kalut kalau buat kerja. Kalau orang yang tak banyak cakap ni, dia buat kerja kemas, dia buat kerja tersusun, nampak? Okay, so ilmu-ilmu karakter, ilmu-ilmu bakat kita ni, kita akan belajar dalam koperasi kita. Kita setiap minggu akan buat mesyuarat, kita akan susun modul, kita akan susun ilmu apa minggu ni, ilmu apa minggu depan. Bukan Kak Yung seorang lah nak cakap lah. Ada. Kak Yung pun nak rehat, Kak Yung pun nak tengok saja. Kita akan asuh, kita akan didik. Kita akan melahirkan keterampilan yang banyak. Nampak tak? Okay. So ini peranan kita. Peranan kita ni kita kena anggap pertama kita buat untuk duit dia juga. Tapi kita buat untuk jariah juga. Kita nak hidup tak lama. Kalaulah apa yang kita kongsi dekat orang, orang dapat kebaikan, orang teringat doa dekat kita, yang tu yang paling besar lah. Nah, dan satu lagi, apa yang kita rasa, nikmat, bahagia yang kita rasa, asbabnya apa? Asbabnya ilmu. Sebab tu kita pilih jalan untuk memperluaskan ilmu. Dan kita kena faham, ilmu kalau tak cerita, dia tak jadi ilmu yang bermanfaat. Sebab kita seorang-seorang saja makan. Jadi tak bermanfaat lah. Tetapi mentaliti kita yang mana nak cakap, alamak sekejap lagi kata riak, alamak sekejap lagi kata no, itu mentaliti yang salah. Mentaliti yang sebenar, kita kena bercakap, bercerita, menyampaikan. Tak apa, banyak kalau bagi Kak Yung cakap 4 jam tak habis. Itu sekarang mukadimah pengenalan Kak Yung, pengenalan kepada rakan-rakan yang hadir, pengenalan kepada koperasi. Tak dan. Tu Putri yang tak mesej tak dan. Tak apa Putri tak dan tak apa. Okay nah. So dalam masa sekarang ni. Depa punya screen kat sini dah pula. Okay nah. Dengar suara Kak Yung tadi. Kak Yung cakap ni dekat online tak dengar suara Kak Yung. Nah ni Kak Yung sambil record sambil cakap semua ada sekali.
Okay nah, so Kak Yon nak akhiri dulu. Apa yang Kak Yon cakap ni, Kak Yon nak akhiri dulu. Sepatah dua kata apa semua, Cik Pak Syekh kita, tak ada apa lah tu. Alhamdulillah lah tu. Tahniah. Mudah nak buat Ya, betul. macam ni lah kita dapat insyukan. Ya. Yes. Cik nak handphone ni, ha? Kalau tak ada kekuatan tu memang susah lah nak buat. Yes. Kuat semangat. InsyaAllah kalau dunia akan kuat, cubalah ikut dia ke belakang. Ya. InsyaAllah. Tak boleh Kak Tika cakap banyak sikit ke, saya keluar yang kau. Jangan. Okey, tak apa. Kita simpan dulu emosi, simpan sikit. Pak Syekh pernah dah kena saya ni kat dia. Pak Syekh pernah dah rasa emosi saya. Okey, tak apa. Nanti kita sambung lagi, kita cakap banyak lagi, kita bagi semangat lebih lagi. Cuma sekarang permulaan sahaja. Alhamdulillah, terima kasih yang hadir online dan offline. Kita nak buat promosi untuk keahlian saja dulu. Seterusnya kita nak buat permohonan grant lah. Tu yang paling utama lah. Walaupun ahli kita sikit, kelayakan untuk permohonan grant dia tak ada syarat. Yang tu yang utama. So bila kita dah ada bantuan, mungkin kita semakin dapat meramaikan ahli kan. Itu keseronokan kita nak bekerja. Dan seterusnya kita harap kita jaga amanah ni lah. Bukan seronok-seronok nak berangan dapat duit tapi kerja tak jalan, tak jadi jugalah. Kan, insyaAllah. So, kepada Dr. Gafar, dalam ni ada Dr. Gafar. Dia penulis lah buku. Kawan daripada Johor. Kemudian ada Tohir. Dalam ni ada seorang lagi Tohir. Dengan Cik Syukri tu lah. Dan lain-lain tu nanti yang mana dapat recording ni, tolong respon kalau berminat jadi ahli koperasi kita. RM20 sahaja yuran. Buat secara transaksi online boleh. Nanti kita bagi borang-borang, kena isi semua. InsyaAllah lengkap lah permohonan jadi ahli tu. Okey semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Berani terampil asbab rezeki. Bye. Terima kasih. Okay.